bila kita kata maksiat tersebar, bukan makna kita hukum semua orang dalam Malaysia ni ahli maksiat. Tak betul. Orang Malaysia ni menari, joget. Tak ada kerja lain lah. Sebab itulah rancangan di TV 24 jam. Campur lagi perempuan, tak ada batas. Seolah-olah macam orang Malaysia ni hidup maksiat 4 jam. Tapi adakah itu realiti? Ada. Tapi boleh tak kita kata dalam masyarakat Malaysia hari ni telah tersebar maksiat? Betul lah tu, pasal dia tayang di kaca televisyen. Dijadikan program-program rasmi, program perdana. Seolah-olah orang yang masuk tu bila menang pertandingan menari joget boleh pula kata Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Saya harap saya dapat pahala sebab menghiburkan orang. Fahaman tak betul? Tapi majoriti manusia dalam alam realiti ni banyak yang pergi masjid, baca Quran, bulan Ramadan dia pergi iktikaf, sembahyang tarawih penuh. Maksudnya bila kita kata maksiat tersebar, bukan makna kita hukum semua orang dalam Malaysia ni ahli maksiat. Tak betul. Kita kata hari ni riba telah tersebar dalam masyarakat. Jadi maknanya setiap orang dalam Malaysia ni makan riba ke? Tak betul. Banyak lagi orang yang menjauhi riba, yang menggunakan sistem perbankan Islam, yang dah tukar KWSP dia kepada simpanan syariah. Berlambak. Tak boleh kita kata semua orang makan riba, tapi kita boleh kata riba tersebar. Betul. Zina telah tersebar dalam masyarakat. Betul. Tapi bukan kita kata semua orang yang duduk dalam Malaysia ni penzina. Tak betul. So ayat itu tak boleh faham gitu. Jadi bila Syekh Ahmad Duhad kata syirik tersebar, bukan dia nak kata semua orang musyrik. Bukan. So faham benda tu. Itu maksud dia.